yang boleh anda ambil untuk mengurangkan beban hutang. Selain daripada kita ada kerjaya, kita perlu ada saving. Dan saving yang Kak Aida nak mention adalah saving simpanan emas. So sekarang ni kita ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kalau kata kita masih lagi muda, baru belajar, ramai student-student yang mula buat simpanan serendah RM100 setiap bulan. Dan kebanyakannya dia ada 2. Intention, satu sebab dia nak kahwin, dan yang kedua sebab dia nak mulakan perniagaan dengan public gold. Ada 2. So kalau kata orang yang dah berumah tangga, dia juga boleh buat simpanan. Kalau kata dia gaji yang stabil, dia ada 2 juga. Satu, dia boleh guna 3 cara. Orang yang orang yang dah bekerja, anda boleh pilih 3 cara untuk buat simpanan. So apakah tujuan simpanan emas? Kenapa orang simpan emas? So Kak Ada tengok daripada pengalaman penyimpan emas public gold, testimoni yang diberikan, salah satu simpanan yang mereka buat lebih daripada 2 tahun dan ke atas. Kebanyakannya 3 tahun, 4 tahun. So kalau ikut rekod terkini, kalau katalah setahun, sepanjang 20 tahun, kenaikan harga emas dalam 10% setiap tahun. So kalau dah bermula dari tahun 2000, daripada 2000 sehingga tahun 2025, kenaikannya adalah 10% tahun. Tapi kalau kita tengok contoh tahun Encik Roti Canai Teluk Kitang, selamat datang, boleh follow Kalau tuan berminat untuk buat simpanan, anda boleh follow Kak Aida. Nanti anda boleh juga tonton kita punya VTT kalau anda nak tahulah lebih lanjut tentang menyimpan. So untuk makluman Cik Din, kepada mana-mana orang yang berniaga, soalan kepada yang berniaga. So keluar tajuk baru, iaitu adakah anda buat caburuman ke dalam KWSP? Pertama, sebab ramai orang yang dia terlepas pandang, mereka tidak ada pun simpanan KWSP. Especially pada yang orang kata dia usahawan enterprise lah macam tu. Sebab Kak Aida pun ada pengalaman sebagai enterprise. Tapi kami memang buat caruman lah masa tu. Kami akan